Kan, yang penting fokus kerja, jangan blur tu je. Kan. Saya dah belanja kopi hari ni atas kesalahan saya. Oh, kopi kenapa? Untuk ni untuk later. Untuk later. Janji tau belanja Janji kak, untuk buka puasa nanti. Sebab dah lama tak dapat kopi ni. Dapat teman cari parking tak? Okey je, Angah drive hari ni. Fast naik kereta Fatimah. Backfire dia. Fast beli untuk dia. Backfire yang Fast beli ni sekarang untuk Fatimah. So ni kereta dia lah, kita tumpang kereta dia. Macam tu kan. Sending you lots of love from Singapore. Rindu all my Singaporean darlings. InsyaAllah mudah-mudahan Fatimah memang nak ke Singapore. Wah, kan. Fatimah sebab Faz pergi Jakarta baru ni, dia kata, Mami, how come Mami tak bawa Nyama? Fatimah cakap lah, bukan Mami tak nak bawa, tapi Daddy's turn kan. Daddy's turn, Daddy nak ambil Nyama. Lepas tu masa tu dia kata, tak apalah, it's okay lah, no need to see Daddy, I want to see you. It's okay lah, Daddy punya turn. Nanti kan Daddy sedih pula kan. So Faz tak bawa dia. Tapi lately dia cakap lah, can you bring me next time where do you want to go? I want to go London. Dia ingat London tu macam sebelah rumah je. Dia ingat London sebelah rumah je kan. Lepas tu sampai London nak duduk 500 hari kan. Mak dia punya apa boleh. Tak baik sebenarnya dah aib. Biar cepat asal lambat kan. Biar lambat secepat. Tapi yelah, dia ingat mak dia ni ada pokok duit dekat belakang rumah yang boleh petik-petik je kan. Tapi yelah, rezeki dari Allah kan. Faz selalu doa. Yang penting mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki tu, dapatlah Faz jaga Fatimah, kongsi rezeki dengan keluarga, kongsi rezeki dengan kawan, kongsi rezeki dengan ramai orang juga. So Alhamdulillah, mudah-mudahan kan. Tak buka kat konten. Apa yang tak buka kat konten tu? Raya di Pekan. Saya raya di Pekan. First day Fatimah raya dengan daddy dia. Second day baru dia raya dengan Faz. So saya sendirian first raya. Tapi okey je kan. Terima kasih. Anda semua di office ke apa tu? Kan. Data JB. Tak. No plans for now. Apa tu, hari tu kita dah ke JB dah. Dah ke JB dah hari tu, meet and greet kan. Dekat office. Okay, semua kerja elok-elok kerja elok-elok. Apa tu, niat baik selalu, semangat walaupun berpuasa kan. Macam Faz pun juga kan, kena semangat hari ni dalam maju korang. Faz akan berada di MyTech. Memang dah berada di MyTech pun sekarang. Faz berada di MyTech sekarang daripada jam 10.50 pagi sampai 4 petang nanti. Datang ramai-ramai. Faz ada booth kat sini, kita menjual juga dan sebagainya. Kalau ada masa, luangkan masa untuk datang ke MyTech, jumpa dengan Faz. Hai, ada Faz kat sini, ada Nabil, ada Annie, ada Angah, ada abang Syah kita, ada Jibam, ada Lia kan. So nanti datang ramai-ramai ke MyTech, dapatlah kita berjumpa kan. Okay, Faz akan berada di sini sampai jam 4 petang, insyaAllah, mudah-mudahan. Fatimah sekolah. Hari ni dia ada ballet. Lepas sekolah dia ada ballet. Dan dia sangat-sangat excited dan dia sangat suka ballet. Thank you. Dia sangat suka ballet. So memang dia look forward untuk hari Selasa. Sebab kat sekolah dia akan ada ballet session dia tu. So dia suka kan. Datang butik kat JB, no plans for now. Sebab sekarang memang Faz sangat busy. Oh, bagi kopi kan. Faz sangat busy, non-stop kerja ni. Kami semua ni tidur 3-4 jam je kan sis kan. Sis cakap apa sis? Ya, kita semua tak cukup tidur. Bukan puasa ni. Ya, belum puasa tak cukup tidur sebab kami yelah bekerja kan. Bukan Faz orang je, Annie, Angah, Nabil pun cerita dia pun tidur 2-3 jam. Abang Faz apatah lagi sampai dah pakai health band. Kan, Faz nak cari juga health band tu. Kita kena cari health band tu. Macam dia boleh track kita punya sleep dan sebagainya kan. Macam Apple Watch Faz ada juga, tapi tak reti nak pakai sangat. Yang you kena ajar I nantilah. Boleh. Apple Watch tu pakai boleh. Apple Watch tu pakai kadang-kadang je. Tapi health band ni yang satu yang semua orang pakai. Faz tengok semua orang pakai, kawan-kawan Faz pakai. So I need to explore what is the best brand dan sebagainya. Moga sihat selalu. Okay, mudah-mudahan, amin. Yang sebelah tu dah lama tak dapat berlakon. Dulu model kan.
Ya dulu zaman-zaman remaja. Tabak rasa macam mana ni? Sedapnya. Okay. Ya. Begitulah ceritanya. Macam Wednesday dengan Annie. Annie Wednesday. Thank you lah. Okay. Congratulations kat Dek Yan. Yes. Dek Yan sensasi. Dek Yan sensasi. Dia yang menang, Alhamdulillah. Kan rezeki orang baik, selalu ada dengan Faz. Kami semua sangat happy. Masa ramai peminat-peminat Faz yang share dekat trader kan, faham kan kat mana kan? Benang. Berbenang tu dia orang tak faham, ada yang tak faham berbenang. Dekat sana menetir mata Faz sebab memang Faz sayu tengok dia yang menang tu. Walaupun lah bukan setakat apa, maksudnya menang di antara kalangan mereka artis, tapi tetaplah kita bangga dengan kawan kita kan. So thank you kepada semua Walafaz yang support Dek Yan, support undi dia semua. So thank you so much. Semoga segala kebaikan anda dikembalikan. Kita buat baik, Allah akan bagi kita lebih baik kan. Lebih baik, lebih banyak kebaikan. Okay. Kenapa bergegar-gegar ni? Oh pasal tu ya, maaf tadi. Walayan dia, betul walayan. Lip ini adalah 500 roses. Dah sebut tadi 500 roses. Sharing beauty tips and discussion. Pagi ni Faz ada event bersama dengan YB Nancy Shukri. Petang insyaAllah mudah-mudahan Perdana Menteri kita akan sampai juga. Dan Faz ada booth kat sini. Faz adalah rakan sekretariat macam itulah ayat dia. Bahasa Melayunya pelat sikit. Jadi kita sama-sama akan menjayakan program ni. Pagi ni Faz akan berada di sini pagi ni untuk adalah program-programnya. Dan Faz akan ke booth nanti di 3 tak silap, booth kita di 3. Dan Nabil akan datang later juga. So tengah hari kami akan live juga dekat Fazul Ramai. Kita akan live juga untuk menjual sambil kita beramal mesra dan sebagainya. Dan sambil menunggu, InsyaAllah mudah-mudahan, tak sure ada ada masa ke ataupun ada orang kata sempat ke tak nak jumpa dengan PMX. Tapi tengoklah macam mana nanti kan. We love you, I love you too. Thank you. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hang bini siapa? Gua bukan bini sesiapa. Gua single bro. Okay. Tapi gua bersahabat. Okay. Sahabat dan sahabat. Macam tu. Bujang single tak faham tu. I love you too. Tak datang butik Ipoh. Tak datang. Apa? Datang. 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 Pangeran Ricky Rozam, unbelievable Ricky. Dan ramai kawan-kawan Faz di Brunei memang nak jumpa Faz. Dan juga my fans di Brunei. Faz sama tak datang. InsyaAllah mudah-mudahan lepas raya saya akan usahakan insyaAllah mudah-mudahan nak sangat ke Brunei. Okay. So kalau Faz ke Brunei, nak ke jumpa Faz kan. Cakap dekat Wati, telekung dia. You Wati kan? Dia kata cakap kat Wati, telekung cantik. Thank you. Memang kita cantik semua. Tudung tu. Telekung. Terlapan rakaat je. Back coming soon. Sebab kita sekarang ada banyak susunan. Coming soon is kita punya matte liquid lipstick. Kita punya matte lippy. Bukan lip matte Lip matte tu salah term dia. Matte liquid lipstick yang anda semua suka tu, yang Faz juga suka. Memang best pakai, tak kering.
very light. Kita akan keluarkan tu next. Kemudian kita ada tudung lagi nak keluarkan. Lepas tu kita ada perfume, kita ada kopi kurus kita lagi. Pelbagai tak nak cerita, kita merancang, Allah yang menentukan. So kita doa semuanya berjalan lancar gitu. Annie dah sihat ke? Ada yang tanya. Sihat, Alhamdulillah, thank you. Sini. Stay tune je, ya. Love from Bangi, thank you so much. Come to Singapore please, insyaAllah, mudah-mudahan. Keluarkan office wear, alamak. Ya, macam banyak juga attire. I think dari segi attire memang dulu masa zaman House of Doll, zaman 2012, memang semua design baju House of Doll memang Fast yang design sendiri. Fast yang design sendiri. So after so many years, kita hire banyak designer. Bukan nak kata apa mungkin bukan rezeki lah, bukan rezeki untuk mereka bersama Fast. Dan Fast rasa macam it's time untuk Fast start balik design. Start balik design, ikut cita rasa Fast macam House of Doll dulu. So insyaAllah, mudah-mudahan doakan Fast akan hasilkan baju-baju mengikut Fast punya cita rasa sendirilah. So penat dah nak hire designer ni, dah kan. Fast buat sendiri je macam mana Fast buat zaman House of Doll dulu. It's better that way, kan. Okay. Apa tu, takut kena handbag. Kita pakai handbag buaya ni tau. Siapa ada handbag colour pink ni? Siapa ada handbag colour pink ni? Kita gang, okay? Alright. Aduh. Bagaimana nak handbag tu? Itulah, handbag dah habis sekarang. Nak tunggu restock tu agak lama sebab pembuatannya very delicate. Kena cari buaya-buaya kat luar sana tu. Ada tak cadangan buaya-buaya yang perlu kita korbankan? Boleh kita korbankan buaya tu semua untuk dijadikan handbag? Boleh kat dalam. Thank you. Aduh, pakai setinggi ni. Tinggi ni. Nak kereta kan? Aduh. Okay. Kan? Buaya baru setinggi dalam kereta. Itulah. Kenapa awak ketawa? Baru nak beli handbag. Ada pun hanya colour merah yang tinggal. Tapi janganlah takut colour merah tu. Fast pun boleh pakai colour merah tu. Baru ni nak pakai tu. Telekong ada stok dah ke? Telekong banyak dah sold out. Kita akan restock tak lama lagi. Buaya ramai sekarang tak boleh pakai. Tapi tak semua. Biawak banyak. Biawak tak boleh buat handbag, kan? Biawak better duduk dekat tempat asal dia je. Kan? Nak buat handbag tak guna macam mana? Kat habitat lama. Apa dia? Biawak duduk kat habitat lama. Okey. Ni kata biawak macam mana ni? Duduk dekat habitat lama. Ya, biawak dilarang masuk. Betul tu. Nak perfume coming soon sayang. Coming soon. Selamat pagi. Kelang hadir, ya. MyTech hadir. Ya sayang, Coming soon kita akan restock. Spill lipstick 500 roses. Pas akan tukar nama tadi Eternal Rose. Ada yang suggest. Terima kasih yang suggest. I quite like that name very much. Kan? Ya. Mima tu siapa? Hai semua. Mata bengkak sebelah je? Tidak. Memang mata Fast belah kiri ni lebih kecil. Macam dia yang kata. Tapi Annie kata sebenarnya semua orang pun kan? Semua orang pun macam mana ni? Ya, semua orang dia apa tu? Semua apa? Semua apa ini? Okay, manusia ni sebelah ni dia akan sebelah lain. Sebab tu kasut sebelah tu dia macam ketat sikit, dia longgar sama dengan muka. Macam Fast kasut tak kaki belah kanan lagi besar.
So maknanya azalinya manusia pun macam tu juga kan. Betul. Tengok mata dan sebagainya kan. Tu je lah cerita dia. Betul, kawan ramai kata betul. Kan? Betul. Kanan besar ya. Yang ni besar, yang ni kecil sikit. So senang nak kejip mata kan. So means tangan you belah kanan tu lebih power daripada kanan. Oh. Kiri. Macam I lagi kuat. You're right. I kiri lagi kuat. I kanan lagi kuat sebab belah kiri I dukung Fatimah. Fatimah ni umur dah nak masuk 6 tahun pun masih nak berdukung lagi. Tapi tak apalah kan. Fast tak apa tu tak complain. Kan I wanna embrace every moment dengan dia. Dia nak dukung ke, dia nak peluk ke, dia nak apa, nak cium ke apa ke. Memang itulah yang Faz nak embrace dengan dia. Sebab apa tu anak kita ni makin cepat membesar tau. So I want to embrace every moment dengan dia. Kenyit mata kanan lagi kuat. Jariku sama, lain sebelah betul tu. Ya betul. Ya. Betul, momen seindah betul tu. Anak saya umur 8 tahun pun dia orang suruh dukung. Tak apalah kan. Orang nak kata kenapa nak dukung lagi lah. Kenapa still nak pakai stroller. Biarlah anak kita kan. Anak kita nak pakai stroller ke, nak dukung ke anak kita kan. Bukan anak awak pun. Kan. Ini nak cakap pasal haters lah. Yang bukan lalang apa? Ya. Apa lalang Dia tadi. Kan haters tak payah layan ada orang. Kita fokus kita je kan. Kita fokus kita je. Apa kita nak buat, kita buat. Tak perlu nak orang kata nak dengar kata orang lah, nak ikut pandangan orang lah, nak ikut pelunjuk orang lah. Tak perlu. Benda tu tak perlu. Ya, tak payah layan